Jauh lagi perjalanan kita guysku. Okey, nanti mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel saya Maulan Hanafi Channel. Okey guysku, hari ni Maulan Hanafi nak kongsi sikit pasal masuk dalam hutan. Jadi sebelum korang masuk dalam hutan guysku, pastikan korang kena simpan satu baju dekat rumah guysku. Sebab apa guysku? Tapi bukan baju yang korang tak pakai lah. Contoh macam korang nak masuk dalam hutan tu, contoh esok hari ni baju korang pakai ni korang simpan dekat rumah. Sebab apa guysku? Kita tak tahulah masa korang masuk dalam hutan tu mungkinlah korang tersesat ke apa. Jadi apabila orang nak cari korang, lepas tu ada bawa anjing apa benda semua, jadi baju tu, baju yang korang pakai tu akan diciumkan, bagi cium dekat anjing. Jadi anjing tu akan follow bau tu lah. Jadi mudah untuk korang dapat dikesan lah oleh anjing-anjing pelacak. Kok masalah dog apa panggil, gitulah. Jadi lepas tu satu lagi, bila korang masuk dalam hutan guysku, kalau boleh korang janganlah spray minyak wangi kuat sangat guysku. Sebab apa? Kalau ubat tiak tu kena pakai lah. Jadi sebab apa? Apabila korang pakai minyak wangi kuat sangat, jadi bila korang tersesat dalam hutan, hilang lah dalam hutan, kita minta janganlah kan. Jadi bila anjing nak kesan korang tu, bau korang tu tak dapat. Sebab bau badan kita pedoman daripada baju tadi, baju yang kita simpan dekat rumah kan, dia bau badan kita. Jadi bila minyak wangi banyak sangat, jadi anjing tak dapat dikesan lah. Jadi pesan Maulan Hanafi, kalau boleh kurangkanlah pakai minyak wangi lah. Janganlah kuat sangat Jauh lagi perjalanan kita guysku. Okey, nanti yang bertanya dekat Maulan Hanafi, macam mana kalau kita sesat dalam hutan, apa yang perlu kita buat, betul tak? Okey, jadi hari ini Maulan Hanafi akan kongsi kepada korang macam mana kita nak keluar daripada hutan lah. Contohlah kalau kena susuk ke alam sebalik mata, jadi langkah pertama sekali korang kena cabut satu pokok, macam ni. Korang cabut, nampak pokok ni. Lepas tu korang korek sikit tanah. Selepas korang korek tanah ni, jadi baru korang tanam balik. Tanam ya, jangan tanam macam ni, tanam terbalik macam ni guys. Daun dekat bawah. Jadi selepas daripada tu, selepas korang tanam macam ni, lepas tu korang pusing, pusing 7 keliling guysku. InsyaAllah. Kepada rakan sahabat yang tanya macam mana kita biar selamat dalam hutan guysku. Okey, langkah pertama sekali korang kena cari pokok yang macam ni guysku. Akar dia lebar macam ni. Yang ni dia lebar sikit, tapi kalau dalam hutan betul-betul dia memang lebar jauh lah, tinggi. Alih ni pun dia ada lebar tinggi. Jadi korang nak selamat, duduk macam ni guysku. Duduk. Jadi akar ni dia akan tinggi lah kalau tengah hutan. Pokok ni memang pokok besar. Lepas tu korang ambil lah, apa panggil, bakar lah daun-daun sikit depan korang ni. Jadi kiri kanan kita ada pelindung. Jadi kita hanya fokus ke depan dengan ke belakang, ke bawah. Kiri kanan tak perlu dah guysku. So dalam hutan. Jadi itu sajalah video hari ini guysku. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.